Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu tilawatan laili wa an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wasallam alhamdulillahi alamin taqabbalallahu minkum. Kita bersyukur pada Allah. Kita telah menjelaskan malam pagi tadi berkenaan musuh-musuh Islam, dan di dalam ayat-ayat yang telah kita baca pada pagi tadi, alhamdulillah kita waspadalah. Kalau kita nak tegakkan iman kita, kita tidak boleh sama sekali bersekongkol dengan musuh-musuh Islam, dan juga kita tidak boleh sekali bersekongkol dengan orang-orang yang melakukan kezaliman, kerana mereka-mereka yang melakukan kezaliman ini adalah dianggapkan dari golongan-golongan Yahudi, Nasara, dan juga dari kaum-kaum Hud, Ad, dan mereka ini masih ada lagi di kalangan kita. Jadi kita kena jauh diri sebagai seorang yang menuju kepada keredaan Allah. Namun begitu kita tidaklah boleh menolak mereka bulat-bulat. Kita kena rapat-rapatkan dengan orang macam ni supaya kezaliman yang Allah datang itu tidak melarat kepada kita pada suatu masa nanti. Ingat ya. Wal takum minkum ummatun yad'un ilal khairi. Kerana ada di antara kita umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi inilah satu perkara yang amat susah untuk kita lakukan, nak mencegah kemungkaran dan menyuruh kebaikan, ya, susah. Jadi kalau tuan-tuan dapat walaupun sedikit, ya, sebar-sebarkan ilmu ini, buatlah satu bengkel di rumah, umpamanya mengajar mereka ilmu-ilmu yang telah kita kongsi bersama sebelum ini, supaya mereka itu, kezaliman mereka itu berhenti, kesedaran mereka itu meningkat dengan baik, dan kita selamat daripada kezaliman. Kerana bila sesuatu kezaliman itu berlaku di satu kawasan, Allah akan turun nikmat, rahmatnya, balanya mengena kepada semua orang yang tidak melakukan kezaliman. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita kembali kepada matlamat asal kita, iaitu kita ada 20 tajuk ayat-ayat yang telah kita pilih untuk kita i'rab bersama-sama. Saya percaya ada di antara tuan-tuan telah sampai ke ayat ini, iaitu surah Al-Imran ayat 26 dan juga 22, ya. Surah Al-Imran ayat 26 dan juga 27, dua ayat saja, ya. Kita cuba i'rab ayat ini, dan sebelum kita i'rab ayat ini, kita kena terjemah dulu. Ayatnya berbunyi, okey, sila bersedia, ya, dengan ayat-ayatnya. Tuan-tuan nak salin pun boleh, tak nak salin pun tak apa, ya. Jadi tuan-tuan boleh guna buku i'rabul Quran, ya, buku kuning ni. Kita pakai buku kuning ni untuk panduan. Dan setiap masa biarlah kita kalau boleh buku i'rabul Quran ni jangan berpisah daripada kita, ya. Jangan berpisah daripada kita, senantiasa ada bersama, ya. Dan dia tebal sikit, bawa satu beg, insyaAllah, satu beg yang sederhana bawa. Dan insyaAllah saya pun ada cadangan untuk menyiapkan cenderamata beg yang boleh bawa ini, yang ada nama tuan-tuan, ada COVID-19. Jadi sekarang ni sedang dalam proses untuk mendapat bekalan itu dari negeri China, ya. Negeri China. Jadi cantik beg tu. Jadi beg itu sebenarnya kita beri cenderamata, tapi cenderamata yang berbentuk sagu hati. Tuan-tuan kena pulang balik sikit lah kepada kita, sukakannya modalnya, ya, kepada kita, dan untuk kita, untuk pembangunan Ar-Rahmah, ya, mana-mana yang kita nak baiki dan sebagainya. InsyaAllah itulah dia duit yang kita gunakan, ya. Harga beg itu lebih kurang RM17 saja, 50 sen. Kalau termasuk belanja pos RM10, 50 sen. Jadi campurlah lebih kurang 17,
20 dalam RM20. Tuan-tuan bagilah RM40 ke lebih RM10 ni tak? Untuk tabung kita. Nanti insya-Allah beg itu akan saya post lajukan kepada masing-masing, dan nama-nama yang ada pada beg itu saya letaklah seperti mana nama yang ada pada nama tuan-tuan ya. Mungkin kalau ada orang yang tak nama dia tu special nama tu, beritahu saya. Nanti beg tu saya akan tanya orang yang nak memberi sumbangan beg itu. Jadi dia kata nanti beg itu cantik sebenarnya. Dan kalau Haji Kamaluddin bawa beg itu ke Padang Golf Kamaluddin Ahmad COVID-19 ya, alhamdulillah. Tapi kita tak tahu sama ada boleh tak letak matric number. Main-main je ya, nanti itu jadi kenangan. Kaum ibu boleh letak kain-kain solat, untuk baju solat dan muat untuk solat, dan juga sesuai untuk letakkan beg i'rabul Quran. Nanti saya sendkan gambar yang dihantar kepada saya oleh orang yang kita tugaskan untuk mencari hadiah untuk perempuan. InsyaAllah ya. Nanti tuan-tuan bolehlah bergaya dengan beg. Okay. Itu sagu hati yang memerlukan sagu hati balik. Kita buat sebenarnya lebih kepada kita buat tabung lah untuk pembangunan kita. Jadi kita tidak ada banyak sangat pembangunan. Apa yang ada itu kita gunakanlah. Tapi yang penting sekali pembangunan yang ada pada tuan-tuan perempuan. Pembangunan ilmu itu nombor satu. Apa yang berlaku kepada kita tidak ada masalah ya. Selagi kita boleh jalan, kita jalan. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah. Ayat surah Imran ini ayat 26 berbunyi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Okey. Kita baca ayat ini selepas solat biasanya kan. Okey. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Qul itu maknanya katakan wahai Muhammad. Semua orang boleh i'rab qul ya. Allahumma wahai Tuhanku, itu munada. Malikal mulki, engkaulah raja segala kerajaan. Tu'til mulka, engkau memberikan kekuasaan, kuasa, man tasya, kepada engkau orang yang engkau suka. Wa tanzi'u atatu, engkau juga mencabutkan, menghilangkan al-mulka, kekuasaan yang engkau beri tadi, mimman tasya, daripada orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau juga boleh memuliakan sesiapa yang engkau ingin muliakan. Wa tuzillu man tasya, dan engkau juga boleh menjatuhkan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, semuanya dengan tangan engkau yang baik itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ke atas sesuatu adalah berkuasa, berkeupaya. Turjul laila fin nahar, turjul laila, engkau juga boleh menukarkan malam menjadi siang. Wa turjun nahar, dan engkau juga boleh menukarkan siang menjadi malam. Wa tukhrijul hayya, dan engkau juga boleh menghidupkan boleh mengeluarkan yang hidup, minal mayyiti, daripada mati. Wa tukhrijul mayyita, dan engkau juga boleh mengeluarkan yang mati, minal hayyi, mengeluarkan dan menghidupkan yang mati daripada mengeluarkan yang mati, minal hayyi, ya, menjadi hidup. Wa tarzuqu man tasha, dan engkau juga memberikan rezeki kepada engkau yang engkau kehendaki, bighairi hisab, tanpa sebarang kira-mengira.
Jadi kita pun tak boleh kira-mengira dengan sesama manusia, sebagaimana Allah juga tidak berkira sangat dengan kita. Okay. Tuan-tuan sekalian, saya telah beritahu dulu, kita ulang balik. Bila kita jumpa ayat ini, kita terjemahkan dulu. Lepas tu kita boleh cari sama ada fi'il atau isim dalam ayat itu. Kalau kita cari fi'il, maka kita kena tukarkan dia kepada fi'il madi di bawah wazan huwa, fi'il asal. Sekarang ni boleh tak kita cari fi'il dulu? Jangan tuan-tuan tengok. Fi'il dulu. Okey, yang pertama dalam ayat ini ada berapa fi'il sebenarnya dalam ayat ini? Ada berapa fi'il sebenarnya dalam ayat ini, kan? Yang pertama kul. Yang kedua tu'ti. Yang ketiga tasya'u. Yang keempat tanzi'u. Yang kelima tasya'u. Yang keenam tu'izzu. Yang ketujuh tasya'u. Yang ke-8 tuzillu. Tasya'u. Ke-9. Ke-10 tuliju. Lepas tu ke-11 tuliju yang kedua. Yang ke-13 tukhriju. Yang ke-14 tukhriju yang kedua. Yang ke-15 tarzuku. Yang ke-16 tasya'u. Ya. 15 semua, ya. 15 semua, ya. Yang pertama kul. Kul. Kul, katakan wahai Muhammad. Yang kedua tu'ti. Tu'ti. Ya, tu'ti artinya kau datangkan. Ya. Tasya, engkau kehendaki. Tanzi'u, engkau cabut. Di depan tu ada ta, ya, engkau cabut. Mimman tasya, daripada engkau, orang yang engkau kehendaki. Tasya artinya kehendaki. Ya. Wa tu'izzu, ta itu tanda fi'il, engkau muliakan. Man tasya, orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu, engkau hinakan, engkau jatuhkan. Man tasya, orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tuliju, engkau tukarkan, ya, malam menjadi siang. Wa tuliju yang kedua, ya, engkau tukarkan siang menjadi malam. Wa tukhriju, engkau keluarkan yang hidup. Minal mayyiti, ya, yang hidup kau matikan. Wa tukhrijul mayyita, engkau keluarkan yang mati menjadi hidup. Wa tarzuku, engkau memberi rezeki. Man tasya, orang yang kau suka. Bi ghairi hisab. Okey, tuan-tuan sekalian, ya, kita ulang kaji balik. Bila kita kata kul itu kita kena keluarkan root asal dia. Qala. Qala. Kita mudaratkan dia yaqulu. Lepas itu kita bawa balik fi'il amar qul. Baru kita i'rab. Ya, qala yaqulu, kita wazankan dia. Qala yaqulu, wazan 1, bab 1. Fa'ala yaf'ulu. Okey, itu step dia. Jadi bila kita baca Quran, tuan-tuan, kita tak payah buat macam ni. Dianya spontan datang kepada kita. Bila kata kul, qala yaqulu, wazan 1, bab 1. Wazan tinggi. Wazan yang tinggi sekali. Ya, kalau tuan-tuan boleh, masih lagi suara saya dengar tak? Ataupun masih putus-putus lagi? Datuk Ali kata terputus-putus. Sama dengan saya, terputus je. Ya, suara terputus. Okey, ya, okey. Ataupun tak dengar.
Okey. Tak tahu pasal apa ya, tuan-tuan puan ya. Okey. Sekarang dah okey? Okey. Puan Sarina, dengar tak Ustaz? Okey. Alhamdulillah ya, dengar ya. Okey, alhamdulillah. Cik Suib ya. Bagus, terima kasih. Qala, asal dia qala yaqulu. Bila mana kita jumpa fi'il, kita keluarkan fi'il madi dia dengan mudhari' sekali. Qul, kita madikan dia qala, mudhari' dia yaqulu. Jadi kita wazankan dia. Qala, wazan satu. Yaqulu, bab satu. Jadi ini wazan limustah. Wazan yang tertinggi. Ya, wazan yang paling hebat sekali. Di mana bila Allah Ta'ala nak menggunakan wazan, nak menggunakan sesuatu yang tinggi nilainya, dia kata qala yaqulu. Iaitu ini dikatakan kepada sabda Nabi Muhammad dan juga firman Allah. Kita kata qala Allah, qala Muhammad. Qala Muhammad, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau qala Allah Ta'ala, firman Allah. Okey, kita pun i'rab qul, fi'il, amar, mabni ala sukun. Kita tengok ya. Qul itu fi'il amar. Fi'il amar mabni ala sukun, mati. Jadi tuan-tuan dan puan yang berada dalam kelas 500 siri nanti, jangan risau. Ya, jangan risau. Tuan-tuan dan puan dapat bagus nanti insya-Allah ya. Cuma tuan-tuan kena istiqamah. Kalau boleh, kalau tak dapat hadir kelas, tengok waktu malam tu. Sebab siri 500 dan juga siri 400, siri COVID-19, saya hanya ubah sesuai sikit saja. Tetapi susunannya sangat teratur. Ya, lebih baik lagi daripada siri 100. Ya, dulu. Lebih baik lagi daripada siri 100 tu ya. Dan saya ada lagi satu siri 30 yang mana lengkap. Ya, sama macam siri 100. Saya telah compare kan. Dan telah buat rakaman melalui jururakam yang highly professional. Tetapi malam ni di atas sebab-sebab sesuatu, siri-siri tersebut tidak mahu diserahkan kepada saya. Tak tahu apa sebab. Mungkin kita akan gunakan peguam untuk dapatkan balik siri itu, kerana hak cipta itu adalah hak saya. Jadi bila ditanya pihak yang urusi rakaman tu, dia kata mereka tidak berhajat untuk nak terbitkan. Saya tak tahu apa salah ya. Kerana siri tersebut telah dinilai oleh seorang pakar nahwu yang hebat di negara kita, dan juga bersama dengan pengurusinya bekas pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Selangor. Ya, jadi saya tak perlu sebut nama mereka. Saya pun tak tahu, sudah berlalu hampir 4 tahun 5 tahun sekarang ni dia terbenam begitu saja. Yang saya hanya dapat 10 CD pertama saja. Ya, yang ada kotak kulit gambar saya itu. Okey. Nanti kita berdoakan. Jika kita dapat ambil CD itu, mungkin kita kena bayar sedikit wang. Tak apa tuan-tuan, kita bayar. Dan bila dapat nanti, saya akan hadiahkan kepada setiap pelajar saya satu orang satu. Ya, walaupun CD itu pada awalnya tidak dijual dengan harga yang mahal ya. Okey, rasa saya lah. Okey, bila kita jumpa fi'il kul tadi, fi'il amar mabni ala sukun, sebab dia semua fi'il amar mabni. Lepas tu kita kena ingat dalam fi'il itu ada fa'il. Dalam kul itu ada fa'il ni, tapi fa'ilnya kita tak nampak. Kita kata fa'il dhamir mustatir tersembunyi fi mahalli, duduk tempat, baris depan fa'il. Jadi dalam kul itu ada dhamir rafa'. Kalau kita ada dhamir mustatir fi mahalli rafa'in, maksudnya dhamir rafa' yang paling mudah sekali.
nak ringkas. Fa'ilnya dhamir rafa iaitu anta. Anta tu maksudnya Nabi Muhammad. Anta ya Nabi Muhammad. Okey, alhamdulillah. Okay. Fa'il dhamir rafa anta. Okey. Dalam Quran tak tahu dia kata apa. Dalam I'rab Al-Quran ya, dia kata apa ya. Jadi ayatnya ayat 25. Okey. Surah apa tu Al-Baqarah, silap ya, ayat 25. Sebentar itu kan qulillahumma ayat 26 ya. Sorry, ayat 26. Okey. Okey. Dia kata di sini, kalau tuan-tuan buka I'rab Al-Quran, muka surat 103, dia kata kul fi'il amar mabni ala sukun. Setakat tu je dia kata. Tapi bila dia baca, kena baca kuli, kena lam dari bawah. Wal kasrah liltiqa'is sakinaini. Kasrah tu dia gunakan kasrah sebab bertemu dengan dua huruf mati, iaitu alif lam. Allahumma tu dua mati. Dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiru anta. Dia sebut dengan penuh ya. Fa'il dhamir mustatir takdiru anta. Jadi kalau tuan-tuan salin, insya-Allah dalam ayat Al-Baqarah pun ada kul dia. Ini surah Al-Imran. Surah yang kedua, surah yang ketiga ya. Okey. Ya, kita tengok pula perkataan Allahumma. Allahumma ni artinya wahai Tuhanku. Ini dia katakan special request. Dia tak kata ya Allah. Dia kata Allahumma. Artinya panggilan seruan manja daripada hamba Allah. Ya. Jadi Allahumma tu artinya munada. Kita menyeru Allah. Tapi kita tak kata ya Allah. Kita tak kata ya Rabbi. Kita kata Allahumma. Asal dia ya Allah. Okay, Tuhan tukarkan kepada ya Allah untuk menunjukkan kemesraan kasih sayang hamba-Ku kepadaku. Dia kata Allahumma. Kita tengok bagaimana Allahumma di'irabkan. Okey. Ya. Allahumma dia kata munada biharfin nida mahzuf. Munada dengan huruf seru yang dihazafkan. Okey, yang dihazafkan. Okey. Mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Mabni ala dhammi fi mahalli nasbin munada. Allahumma asal dia ya Allah. Asal dia Allah. Jadi Allah dalam Allahumma ni dia katakan munada biharfi nida dengan haraf nida yang telah dihazafkan. Asal dia ya Allah. Ya, tetap baris depan Allahumma, Allahu tu baris depan kerana dia adalah bersifat tetap. Tetapi dia duduk tepat baris atas kerana dia jadi munada. Okay. Jadi ini tuan-tuan kena hafaz ini satu istilah ni, Allahumma munada biharfi nida mahzuf mabni ala dhammi fi mahalli nasbin munada. Okey, Allahu. Asal dia ya Allah. Ya Allah. Okey. Okey. Lepas tu mim pada Allahumma ni, mim yang ada sabdu ni, mim tu mim apa? Okey. Mim itu adalah min iwad. Mim itu adalah mim iwad. Iwad diganti. Ganti. Ya. Dari huruf nida yang dihazafkan. Okey. Depan dia ya Allah. Tetapi Allah Ta'ala hazafkan nida, hazafkan ya, dia tukar kepada mim dengan sabdu. Dua mim. Allahumma. Humma. Apa dia dilalah dia?
Dilalah dia buang ya tu, ya, diganti dengan mim di belakang tu, memberi makna kasih sayang Allah kepada kita. Allahumma, wahai Tuhanku. Dia tidak ada di dalam ni, tuan-tuan. Tapi di dalam tafsir lain, dia kata untuk menunjukkan makna hubungan Allah dengan kita sangat rapat. Bila kita berkata Allahumma, ya. Ayat 26, ya, surah Al-Imran. Ya. Okay. Ayat 26 surah Al-Imran. Okay. Allahumma. Lepas tu kita tengok Malikal Mulki. Malika. Malika ni, tuan-tuan, daripada malaka, fi'il madhi, fi'il mudhari' yamliku. Jadi wazan 1, bab 3. Ini adalah isim mushtaq. Tapi malika adalah isim fa'il. Malika itu berada di atas. Apa sebab dia berada di atas? Kalau isim berada di atas, ada 12 sebab. Tapi di sini apa sebab dia? Di sini dia katakan sebab dia kerana dia jadi munada yang kedua. Munada yang kedua. Maknanya munada yang pertama Allah. Yang kedua Malika. Raja segala kerajaan. Ya. Malika, munada yang kedua dengan haraf nida yang mahzuf, mansub bil fathah. Dia menggunakan haraf nida juga, ya Malika, tapi dimahzufkan juga. Ya. Kalau dia kata ya Allah, ya Malika, itu tidak nampak manja. Kalau Allahumma Malika, wahai Tuhanku, engkaulah raja. Dia tak kata ya lagi. Dia pakai satu ya saja. Engkaulah raja segala kerajaan. Okey. Al-Mulki. Al-Mulki. Tengok. Al-Mulki itu isim berbaris bawah. Dia datang selepas Malika. Dua-dua isim. Isim yang kedua baris bawah. Dengan sendirinya isim yang kedua ni dia jadi mudhafun ilaihi. Jadi bila dia mudhafun ilaihi, kena sandar Malika itu adalah mudhaf. Malika itu adalah mudhaf. Alhamdulillah, ya, mudhaf, ya. Okey. Okey. Kita tengok pula perkataan seterusnya. Tu'til mulka. Sebab itu kalau tuan-tuan sudah salin ayat ini, ada orang sudah salin Al-Imran ini sampai habis 100-nya, alhamdulillah, syukur. Pun mereka mungkin ada masalah juga untuk mengerab. Tapi bila saya terangkan begini, senanglah bagi mereka. Tu'ti, ru' dia ata. Fi'il mudhari' dia ya'ti. Wazan dia fa'ala. Yaf'ilu. Wazan 1, bab 3. Ya, tengok ya. Dia pakai wazan yang sama dengan malaka yamliku. Ata ya'ti. Tapi di sini tu'ti. Kalau tu'ti, dia tambah satu di sini, asal dia ata yu'ti. Kalau tambah satu, artinya mazid satu huruf, memberi makna dia mendatangkan. Kalau ata, dia datang sendiri. Kalau ata, dia mencabut, dia mengurniakan. Okey. Itu mazid satu huruf. Mazid satu huruf. Kalau ata, yu'ti. Kalau ata, ya'ti. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan rasa pelik. Nanti tuan-tuan dapat buku saraf nanti, kita pulun saraf tu sampai tuan-tuan mahir. Tak mahir pun tak ngapa. Yang penting tuan-tuan pulun tu pun, dengar tu pun dah dapat pahala dah.
Sekarang ni bukan masalah dapat tak dapat. Masalah kita nak pahala. Ya, kalau tuan-tuan nasib tuan-tuan baik, tuan-tuan dapat faham, boleh mengajar. Kalau nasib tuan-tuan kurang sikit, tuan-tuan boleh dengar saja. Cukup. Jadi apa yang kita dengar tu akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Kan kita ni dalam majlis ilmu, para malaikat bersama kita, dan mereka pun menyatikkan pakaian apa kita pakai hari ni. Ada orang pakainya kemas baju baru ini. Kerana cuba tuan-tuan macam tu ya. Saya tak kali nak hadir kuliah pakai bertutup, tutup aurat walaupun tak ada orang. Ya tak? Wangi sikit. Pakai wangi sikit. Lepas tu pakai baju yang kemas, cantik. Kalau tuan-tuan di rumah tak apa, pakai baju apa? Yang bukan yang cikal leher tu, yang kusam tu. Yang dulu keperapok ni. Pario. Pario. Kan ni. Ini kain tu. Baju pario pun tak apa, kata orang saya. Ataupun baju dulu, zaman-zaman dulu, orang muda-muda dulu pakai baju apa yang ada cukup, ada apa tu, kerongsang tu. Ni yang kebaya. Kebaya pun tak apa di rumah. Nanti abang Halim balik. Nanti kalau abang balik, hamboi, kebaya ni. Tak apa, tutup aurat. Kebaya lama-lama tu pakai. Sebab bila kita pakai kebaya, lama tak pakai. Dulu zaman-zaman nak dara dulu kebaya je lah. Ni tak? Dulu. Sekarang ni tak ada kebaya dah. Semua pakai baju jubah belaka. Okay. Saya beli jugalah ke rumah saya baju-baju kurung ni. Langsung tak pakai. Dia simpan kat mana tahu. Dia dah pakai baju jubah je. Kadang daripada pagi hingga malam baju semayang tu je pakainya. Ya. Ya tak ya, saya beli baju semayang je lah. Hari-hari baju semayang je. Okey. Tak apalah tuan-tuan, asal dia bahagia. Di dapur pun baju semayang tu juga. Kalau sambal di api, wallahu alam lah. Bukan senang nak cari lagi isteri macam ni. Aduh, baju kelawar ni. Ajak rasa kita baju kelawar cuba. Baju yang terus daripada tidur. Baju kelawar pun boleh. Baju kelawar. Baju kelawar. Yang beli dekat Terengganu. Baju kelawar di Terengganu RM12 tuan-tuan, selai. Pakai baju tu cukup. Jadi janganlah pula baju kelawar saja. Dalam tu lemis ada baju kelawi pula. Tutup aurat. Pergi pasar Payang. RM13 saja baju kelawar tu. Saya beli kat rumah saya. Dia suka main. Tapi RM13 dia tahu harga RM2. Kalau dia tahu harga RM13 tak pakai. Kat sini RM25. Mahal sini ya. Nyonya kebaya pun boleh pakai. Sebab kita dalam rumah dengan keluarga kita. Ini bukan ajaran salah, tidak. Ada tu yang butang baju berada rantai tu kan, daripada bawah leher tu sampai ke bawah. Dia panggil apa? Kerongsang. Pakai kerongsang lama-lama tu. Sebab apa kita pakai sendiri. Tidak. Lepas tu pakai jubah tutup. Kalau kita rasa tak nampak pun Tuhan nampak. Tuhan nampak. Pakai jubah tutup. Yang pertama kita nak bahagia dengan baju-baju lama tu kan. Kaftan batik. Boleh. Pakai kaftan batik. Okey. Sekarang ni semua kaftan batik. Saya pergi baru ni pasar malam RM9 je. Dia nak jual kaftan batik. Pakai dan RM9 tu. Bukan masalah murah mahal, masalah cantik, bersih kita pada Allah Ta'ala kan. Nak pakai apa yang baju Kak Jah tu? Burberry. Ataupun tuan-tuan pakai Burberry. Brand Burberry. Brand Burberry. Brand Burberry, pakai brand Burberry. Beli dekat apa nama Kak Cik Ye. Tapi kalau tuan-tuan nak beli Burberry tu tuan-tuan, jangan beli yang original. Ada yang murah sama Burberry made in Wakacik Ye. Burberry made in Wakacik Ye. Berlambak sana tuan-tuan, RM25 je. Suruh Cik Abdullah postkan Burberry. RM13. RM13 murah, betul murah. Nanti kalau saya beli tuan-tuan, belanja pos mahal. Belanja pos sekarang ni dah RM10.50. Jadi tambah lagi baik jangan.
Beli dekat Sekamak tu. Banyak pasar malam kan. Maksud saya sederhana pakaian kan. Okey. Okey, kalimah tu'ti. Tu'ti tu dikatakan fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah. Sebab tak ada di belakang dia tu'tiu. Tu'ti, kalau di belakang tu ada alif, ada ya, kita kata dengan dhammah. Kata marfu' mesti dengan dhammah. Tapi tak nampak dhammah, kita kata muqaddarah. Senyap sangat tu cukup. Kalau nak sebut lagi muqaddarah alal alif listiqal ataupun li ta'azzur. Tak apa. Dhammah muqaddarah. Jangan kata dengan dhammah zahirah. Zahirah tak ada. Sebab dia tak boleh kata tu'tiu. Dia kata tu'ti. Al-mulka. Al-mulka itu isim. 4 soalan. Ingat, lepas fi'il mesti ada fa'il. Dalam tu'ti tu fa'il dia dhamir tersembunyi iaitu anta. Engkau memberi. Engkau memberi. Al-mulka, kerajaan, kekuasaan. Al-mulka tu isim baris di atas. Jawab 4 soalan. Isim, soalan pertama selesai. Baris di atas, selesai. Tanda di fathah, selesai. Yang keempat, kenapa dia begitu? Kerana dia maf'ulun bih. Selesai tuan-tuan. Selesai tuan-tuan. Saya percaya akhir tahun ni tuan-tuan boleh kuasai. Boleh kuasai dah. Tapi dengan syarat sentiasa buat. Satu hari buat satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Saya dapat gambarkan Puan Haji Azizah tu macam mana kerja dia. Ya, dia boleh buat sampai habis 3 surah dah kata dia. Saya tahu. Dan setiap minggu saya semak dia punya kerja. Ya, bagus. Ya. Okey. 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 Maf'ulun bih. Pasal payang tu memang mahal sikit sebab dia orang Terengganu, dia pakai cop. Batik kalau pakai cop memang mahal. Kalau pakai cyclostyle tu, itu tak mahal. Ya, itulah yang orang Indon buat, cyclostyle. Dia pakai macam kita dulu pusing-pusing kan. Okey, tu'til mulka man itu man itu tu'til mulka man itu jangan lupa, bukan min. Man tu isim mausul. Ya, dan bila dia isim mausul, ya, dia mesti ada kedudukan. Any isim dia mesti ada kedudukan dalam tu. Jadi isim mausul kita baca dulu dia. Man isim mausul, tetap baris mati, duduk tempat baris atas kerana dia jadi maf'ulun bih yang kedua. Dia beri kuasa, itu maf'ulun bih yang pertama. Man kepada siapa, itu yang kedua. Okey. Tasya'u. Okey, fi'il mudhari'. Tanda dia fi'il mudhari', dia ada ta. Tanda fi'il mudhari', di depan dia ada ta, ada ya, ada nun, ada alif. Okey. Okey. Fi'il mudhari' marfu' bid dhammah. Dalam tu ada fa'il iaitu dhamir mustatir takdiru anta. Fa'il dia adalah anta. Anta tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa tanzi'u sama juga. Ya. Tanzi'u ru dia naza'a. Yang zi'u. Bab wazan 1, bab 3. Tengok tuan-tuan, Allah Taala buat sama je wazan. Kalau dia pakai wazan 1, bab 1, yang berikutnya sama saja. Itulah hebatnya Allah Taala. Kalau dia tukar wazan tu, mesti ada cerita baru. Jadi sebab itu tuan-tuan, pahala sangat besar kepada tuan-tuan yang belajar sampai ke isi hati kalimah Quran ni. Lepas ni tak ada lagi dah tuan-tuan. Tak ada lagi dah ilmu yang rumit macam ni, tak ada. Kalau ada pun, kita nak belajar apa tu dia panggil mantik Al-Quran. Mantik Al-Quran tu dia akan beritahu kita kenapa Allah Taala guna tanzi'u, tak guna yang lain. Banyak lagi perkataan lain, kenapa dia guna tanzi'u? Naza'a yang zi'u, kenapa? Naza'a yang zi'u ni macam Tuhan guna untuk cabut pokok.
Dia cabut pokok. Pokok tercabut, dia ribut. Dia panggil naza'an juga. Jadi Tuhan mencabut kuasa kita ni macam dia mencabut pokok yang tiup oleh angin yang kuat. Cabut, nampak habis akar-akar. Pokok besar mana pun yang 2-30 tahun pun habis tercabut. Orang Terengganu kata berokeh. Nampak akar, tumbang batang dia. Ya, yang 2 pemeluk besar tu. Jadi agaknya begitulah kuasa yang Allah Ta'ala cabut kepada manusia. Manusia yang berkuasa ni macam pokok besar. Ya, hebat gahnya. Tapi bila Tuhan cabut, hilang kuasa dia, dia jadi lembek. Lembek macam pokok tumbang. Lama-lama dikomposkan jadi baja dan akhirnya leput. Jadi tuan-tuan, begitulah sebabnya. Kenapa itu Tuhan guna tanzi'u. Maknanya sama dengan pokok lah orang yang berkuasa ni. Okey. Okey, seterusnya wa tanzi'ul mulka, sama juga al-mulka maf'ulun bi mansub al-fathah mimman. Min tu ada huruf jar. Dia sambung dengan man sekali. Man itu isim mausul, tetap baris mati tetapi duduk tepat baris bawah kerana majrur. Okey, tasya'u fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah, dan dalam tu ada fa'il iaitu dhamir mustatir, iaitu takdiru anta. Engkau cabut kuasa daripada kuasa yang kau berikan. Kau cabut ikut suka engkau. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau muliakan orang yang engkau telah beri kuasa. Tu'izzu, ru dia azza, ya'izzu. Sama juga tuan-tuan. Wazan 1, bab 3. Asal dia azza, ya'izzu. Azza, ya'izzu. Tu'izzu. Sama je. Tengok, semua huruf ni wazan 1 saja. Dalam balaghah ada nama dia. Ada nama dia. Tadi dia kata tu'til mulka man tasha, engkau beri kuasa, wa tanzi'u, engkau cabut kuasa. Dalam balaghah dia panggil muqabalah. Muqabalah, dia berlawan. Dia beri cabut, beri cabut, beri cabut. Matahari naik turun, naik turun. Jadi itulah dia dunia. Kalau siapa yang pandai jaga, maka dia kekallah kuasa. Siapa yang tak pandai jaga, kuasa dia hilang. Siapa dia yang hilang kuasa? Fir'aun. Yang begitu hebat kuasanya, kayanya hebat, tapi akhirnya hancur berderai. Ya, habis. Jadi macam lilin. Jadi kita tak nak jadi macam Fir'aun. Ya, kita nak jadi macam orang yang beriman dan beramal. Sebab itu Allah Ta'ala kata fastaqim kama umirta. Fastaqim, maka hendaklah engkau sentiasa istiqamah. Ya, apa yang engkau telah diperintahkan. Istiqamah tu artinya janganlah kita buat banyak-banyak, sikit-sikit tapi buat. Salin sikit-sikit tapi setiap hari ada salin. Janganlah kita salin seminggu sampai habis satu surah, lepas tu 2 tahun lagi baru nak mula. Itu jangan. Itu bukan dasar orang Islam. Orang Islam mesti sikit-sikit buat. Ya, dan akhirnya kita selesaikan. Okey. Jadi tuan-tuan, kita berehat dulu sekejap ya. Okey. Hari ni lagi apa?
Okey tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sabar menunggu. Kita lihat ya. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tuzillu, zalla, yuzillu, sama wazan. Ya. Tuzillu, waw tu wa ataf. Tuzillu fi'il mudhari' marfu' berbaik depan dengan dhammah zahirah. Dalam tu ada fa'il dhamir mustatir iaitu anta. Engkau gelincirkan, engkau jatuhkan. Okey. Man tasha, man itu isim mausul. Duduk tepat baris atas jadi maf'ulun bih. Tasha fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. Dalam tu ada fa'il dhamir mustatir iaitu anta. Bi yadikal khairu, bi haraf jar, yadi majrur. Okey. Dan kaf dipanggil dhamir majrur iaitu kerana dia jadi mudhafun ilaihi. Okey, dan dia syibih jumlah. Dia fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Okey, ingat ya, khabar muqaddam, dia khabar muqaddam. Dia duduk dulu dan mubtada muakhar. Okey. Innaka, inna harfu taukid wa nasbin. Al-kaf dhamir dipanggil dhamir mansub sebab dia ada selepas inna. Al-fathi mabni al-fathi fi mahalli nasbin isim inna. Innaka, ka tu dhamir mansub kerana dia berada selepas inna, haraf nasakh dan haraf nasab isim. Ala harfu jarin, kulli majrur bil kasrah. Okey, syai'in itu isim baris bawah. Selepas isim maka dia jadi mudhafun ilaihi. Qadir khabar inna. Khabar inna iaitu marfu'. Innaka ala kulli syai'in qadir. Qadir itu adalah khabar inna yang di atas tadi. Okey tuan-tuan puan. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Okey, kita sudah habis ayat 26. Okay. Jadi ayat 25 ni tak apa, nanti tuan-tuan boleh buat sendiri. Sama saja pattern. Okay. Tengok daripada ayat ni, tu'ti, tasha, tanzi'u. Okey. Sebahagian besarnya ayat ni wazan 1 bab 3. Okey, tuan-tuan. Okay. Alhamdulillah. Tuan-tuan cubalah i'rab sendiri. Nanti kita akan i'rab yang ke-6. Yang ke-6 ni cuba tuan-tuan tengok. Yang kita nak i'rab surah Imran juga ayat 190 hingga 194. Dan kita tidak akan i'rab semua. Kemungkinan kita i'rab ayat pertama ayat 190 saja ataupun kita i'rab ayat 194 saja. Ya, kalau kita nak i'rab semua, kemungkinan kita tak cukup masa. Jadi saya hanya latih tuan-tuan untuk i'rab. Ya, untuk i'rab mana-mana yang boleh dulu sesuai, dan yang mudah tu tuan-tuan boleh buat sendiri. Oleh sebab itu i'rab ni kalau tuan-tuan nak mahir, tuan-tuan kena selalu buat. Ya, selalu buat. Kalau tak buat pun rakamkan, dengar. Kalau boleh tulis semula. Kalau boleh tulis dan baca. Ya. Sebab itu ada orang tu lambat ustaz. Sebab saya sambil tulis, saya faham. Itu bagus. Tuan-tuan bunyi lebih-lebih pun tuan-tuan buat surah Al-Baqarah 286 ayat saja. Tuan-tuan dah boleh cover semua Al-Quran. Itu benda yang pertama yang kita jadi matlamat itu tuan-tuan dah capai dah. Matlamat kita, tuan-tuan boleh i'rab Quran. Seluruh ayat Quran tu 6,236 ayat tu tuan-tuan boleh i'rab dan boleh faham i'rabnya. Melalui kita modelkan melalui Al-Baqarah, cukup tuan-tuan. Tuan-tuan bolehlah duduk bersandar di kursi. Tuan-tuan bolehlah baca kitab-kitab Arab yang mana mudah-mudah senang tu. Tuan-tuan, you are on the right way now. Ya. Jadi lepas tu tuan-tuan, kalau dah dapat tu semua, tuan-tuan rasa sesekali nak pergi main golf, pergilah. Tapi dalam golf tu ada telinga dengar.
Ya, inna harfu nasbin wa jarrin fi harfu jarrin majrur mudhafun ila. Dengar macam tu ya. Dengar. Jadi maknanya kita telah ada dua-dua sekali tuan-tuan, dunia dan juga akhirat kita ada. Tuan-tuan betul tak? Tuan-tuan jangan fikir kita diri kita, tapi kita fikir apa yang kita buat tu untuk ayah kita yang telah meninggal, untuk nenek kita, untuk datuk kita, untuk orang yang kita sayang. Mungkin tuan-tuan telah kehilangan suami. Ingatkan, hadiahkan untuk suami dia. Ya, untuk suami kita. Ya, apa tu, untuk anak kita, mungkin ada anak kita yang meninggal dulu pada kita, hadiahkan untuk mereka. Itulah gunanya kita beribadat kepada Allah. Kita bertuhankan satu Tuhan saja. Kerana Tuhan inilah yang menyampaikan segala apa yang kita hajatkan di dunia. Sama ada untuk kita nak senang sikit di dunia ni, Tuhan bagi. Kalau nak suruh senang anak-anak kita di akhirat yang telah meninggal, Tuhan bagi. Kalau tolong sampaikan sikit hadiah ini kepada ayah saya, mak saya, Tuhan bagi. Apa lagi tak? Jadi tuan-tuan, you are on the right way now sekarang ni. Duduk di atas jalan yang betul. Saya ulangi balik, tuan-tuan tak perlu risau. Berpakailah dengan pakaian yang betul, yang baik. Ya, sesekali nak pakai Burberry, pakailah. Tetapi baju tuan-tuan itu hanya luaran. Dalam kita itu adalah hati yang sangat bersih kepada Allah SWT. Hati yang Allah Ta'ala jaga, yang bela, yang jauh daripada segala sifat. 13 sifat yang kita belajar dalam hadis. Jadi pagi ni tuan-tuan, pukul 11 nanti kita belajar hadis yang ke-41. Itu hadis tambahan kepada hadis 40. Sebab itu dalam kitab hadis-hadis, dia kata hadis 40. Tapi yang tambah 2 tu apa dia? Hadis tambahan tu, apa dia tambah? Apa guna dia tambah? Kita lihat isinya sebentar nanti. Okey? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.